Assalamualaikum, salam fly. Semoga semua tengah sihat. Tuan My Fighters, yang Arif akan payung dekat korang mapping. Ikutkan yang Arif nak buat live mapping menggunakan TikTok, tetapi memandangkan line tak berapa cantik dekat sini, saya akan buat video mapping untuk korang. Okay. So first and foremost, saya nak korang clearkan minda korang. Pastikan first account korang dah siap-siap untuk esok, untuk minggu depan. And also make sure korang berada dekat dalam keadaan yang lebih tenang untuk trade. Alright. So saya rasa saya dah boleh mulakan. Yang pertama sekali, kita kena faham yang kita berada dekat dalam time frame monthly, the biggest time frame yang paling besar. Kenapa saya masuk kat dalam time frame monthly dan bukan weekly ataupun daily dulu? Sebab sekarang ni dekat time frame monthly kita ada nampak engulfing bullish. Okay. So please, bila kita nampak engulfing bullish dekat monthly, potential untuk dia nak sambung fly tu masih ada lagi. Tetapi kita tak tahu sampai bila dia nak stop ambil retracement baru dia fly. Faham? So maksudnya apa? Okay, walaupun kita dah nampak dah engulfing bullish, potential untuk nak fly tu ada. Sebab di pattern yang dia dah buat, breakout, datang balik. Tetapi macam saya bagi tahu, kita tak tahu sampai bila market tu akan, okay, ni kan SNR dah buat pecah, sampai bila dia akan buat retracement baru dia sambung fly. Kadang-kadang kalau dia jadi sebagai accurate, dia datang dan terus fly. Okay, tak ada masalah. Tetapi kalau dia masuk jadi sebagai deep, silap-silap dia boleh masuk ambil ke bawah ni dulu, baru dia fly. Faham? So potential untuk dia nak sambung fly tu ada. Okay, so itu adalah monthly punya direction lagi buat sementara. So first, kita ada engulfing bullish. Okay. Yang kedua, kita ada apa? Kita ada breakout SNR. Breakout of SNR. Okay, so pattern dia dah jadi macam ni. So ramai pun dah tahu market majority Malaysians semua dah matang. Korang pun dah tahu apa maksud breakout of SNR. Saya tak perlu nak ajar dalam detail lah. Yang pasal bullish engulfing bullish ni pun saya rasa korang semua dah faham apa maksudnya. Saya pun dah pernah ajar, saya pun dah pernah bagi tahu. Okay. So moving forward, kita masuk kepada dalam time. Saya akan tandakan dulu. Masuk line chart, tandakan key level monthly dan kemudian saya akan masuk kepada time frame weekly. So kebiasaannya korang nak masuk terus ke daily pun boleh. Okay, daripada monthly masuk daily terus pun boleh. Okay, tetapi nanti dia akan jadi banyak sangat noise. Okay, so saya akan masuk kepada weekly untuk nak bagi penerangan sikit untuk korang. Okay. So first and foremost, understand, walaupun dia dah buat sesuatu yang telah dipecah, okay, SNR yang telah dipecah, potential untuk dia nak fly tu ada. Okay, tetapi saya dah bagi tahu dekat monthly pun sama kemungkinan. So dekat monthly pun saya dah pernah bagi tahu, dan now sekarang dekat weekly pun saya akan bagi tahu. Sini pun adalah sesuatu HNS yang harga mungkin boleh sampai balik nak ambil. Okay, tetapi kalau momentum dekat sini masih lagi kuat untuk dia nak fly, kita akan masuk buy all the way. Okay, so saya akan tandakan satu lagi. Sekejap, before that, bagi saya masuk line chart. Nampak tak? Okay, sini saya akan tanda sini. Okay, supaya korang nampak sini pun ada satu harga, dekat level yang ni pun ada satu harga. Ni key level monthly, yang bawah ni key level weekly. So korang ada dua pit stop, dua roadblock yang korang dah boleh standby target. Kalaulah, okay, so nanti saya akan masuk kepada daily lah. Saya masuk daily dulu, korang pun dah boleh nampak. Kalaulah dia tak ada buat pecahan ke atas ataupun dia tak ada buat breakout ke atas. Breakout ke atas ni maksudnya macam mana? Okay, ni semua level-level yang resistance yang sangat-sangat kuat. Okay, tetapi kalau dia tak ada sesuatu yang tengah nak bagi tahu yang dia nak buat pecahan ke atas, okay, dia tak ada buat direction nak breakout ke atas, kita tak akan masuk untuk buy lagi. Okay, sebab sekarang ni pun dekat time frame daily ini adalah resistance. So takkanlah kita nak buy waktu harga tu dekat resistance. Betul? Tak masuk akal. Okay, tetapi ni semua ni perlu dipecah. Datang balik dan kita boleh cari untuk buy. Okay, kenapa saya selalu tekankan dekat korang untuk please be very careful lagi-lagi hari Isnin, sebab kita tak nak buat kesilapan
di minggu yang baru. Okay. So whatever it is, focus on pastikan dia break resistance dekat atas tu dulu. Okay. Dia macam ni lah gang. Dia macam ni. Dia ibaratkan kalau korang nak pergi satu tempat, korang nak kena panjat. Ataupun korang nak kena langkah kaki kiri, langkah kaki kanan. So dia sama je. So kita nak kena pastikan dia pecah dulu harga dekat atas ni semua. Breakout datang balik buy. Okay, faham? So memandangkan kita masih monthly level kita telah dipecah, monthly level kita masih telah dipecah, possibility untuk dia sambung fly itu ada lagi dalam 50% hingga ke 60%. Okay, sebab dia monthly. So silap-silap kalau saya masuk kat H4 ni, silap-silap dia dah boleh sambung dah trend sebagai uptrend. Okay, so kalau saya tambah trend line dekat sini, korang dah boleh nampak dah. Okay, SNR telah dipecah, trend line pun telah dipecah. So possibility untuk dia nak sambung flight tu masih ada lagi. Okay, tetapi kita akan sentiasa tunggu for lower confirmation. Lower time frame confirmation. Faham? Okay. So lower time frame confirmation tu adalah apa? Sentiasa mencari breakout di time frame breakout di time frame M15, okay, M30. So saya akan masuk sekarang dengan korang. Kita tengok sama-sama. Okay. So saya masuk kepada M15. Mana tadi? So nampak tak? Line dia agak teruk sikit kat sini. So saya tak dapat nak. Oh, okay. Sorry, silap. Saya pasang trend line. Supaya korang boleh nampak dengan lebih jelas. Pasang trend line korang. Lepas tu kita masukkan juga SNR dekat tepi ni. Okay. So ni semua ni adalah reason untuk korang nak kena standby. So sebab tu saya selalu bagi tahu, selagi tak ada confirmation untuk sell, korang jangan masuk sell. Kalau ada confirmation untuk korang nak cari untuk buy, masuk sebagai buy. Tak ada confirmation sell, boleh counter sebagai buy. Okay. So ni semua ilmu yang saya nak kongsikan dekat korang. So potential untuk dia sampai kat sini, atas ni semua lagi masih ada lagi. Okay, sebab resistance. So potential dia nak sampai kat sini pun masih ada lagi. So sini sampai sini pun mungkin dalam 200 pips. Okay, jom kita tengok. Kita tengok berapa banyak pip lagi boleh sampai. Dalam 250 pip. Okay. So itu hanyalah sekadar penerangan tentang mapping yang Arif nampak. Okay. Most probably dia boleh juga sampai dekat mana. Kalau saya kalau saya masuk kepada line chart, kita kena sentiasa cari apa lagi, zone-zone mana lagi yang kita boleh pakai, zone-zone mana lagi yang kita boleh standby. Lagi-lagi dekat H4 ni, saya akan standby kat bawah ni. Okay. So most probably kalau dia nak fly, dia boleh kalau dia tak fly daripada sini, kemungkinan kita boleh target dekat sini. Betul tak? So potential sini sampai sini pun 350 pip. Okay. So ni adalah pendapat yang Arif. Alright. Dan possibility kalau kita nak sell lah dekat waktu-waktu harga tengah dekat atas. Betul tak? Okay. Tetapi kalau tak ada confirmation untuk buy, silap-silap dia boleh sampai kat sini. Okay. So macam mana pula kalau kita tak dapat confirmation? Kalau tak ada confirmation, so contoh dekat sini tak ada sesuatu yang breakout untuk nak bagi tahu dia nak fly. Betul? So apa yang kita boleh buat? Kita hanya boleh sabar, tunggu for small breakout, masuk untuk sell. Okay. So ini hanyalah mapping untuk saya kepada korang. Standby esok sebelum pukul 3 saya akan buka intake untuk kita punya webinar. Okay. Yang ada doakan yang terbaik untuk korang. Assalamualaikum. Salam. Bye.